Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Ada orang tidur kan? Okey. Okey, saya nama Hazika. Saya anak bongsu tapi saya kena jadi leader di BE. Sebab sebenarnya kalau sebelum buat BE, untuk menjadi seorang leader tu adalah salah satu benda yang saya sangat elak lah. Saya tak nak pegang satu tanggungjawab sebab tahu dah itu adalah tanggungjawab yang sangat susah kan. Tapi kalau di BE, itulah yang perlu kita jadikan. Okey, kalau ada juga kot, tak tahu lagi saya bermula di BE sebab Kak As lah kenalkan saya dengan BE. Yang masa tu perasan je Kak As buat apa, dia macam busy tapi kita sendiri pun busy dengan life kita. Dia buat something yang lain daripada yang rawatan dia kan. Tapi masa tu kita pun busy dengan live kita, jadi kita memang tak sempat nak ambil tahu. And then kita tahu dia buat BE dan dia ajak buat BE, masa tu bukanlah tak terbuka hati ke apa, tapi sebab kita pun duduk dalam bidang bisnes dan kita tahu macam mana bisnes tu susah nak buat. Sebab kita nampak struggle bos kita macam mana. Jadi takkanlah saya nak pergi buat something new yang macam tu juga. Sebab masa tu kita belum tahu BE ni ada sistem. BE dah sedia semuanya. Tapi disebabkan krisis kerja tu semakin meningkat kan, dengan satu je, tak tahu dah masa depan masa tu jadi apa kan. Just saya percaya pada Kak As. Bukan sebab dia kakak, sebab dia kakak satu, tapi juga sebagai seorang yang akan bimbing kita lah dekat BE nanti. Just hanya percaya pada dia je. Itu je saya, sebab tu resign pada hari itu. Jadinya, and then even bila jumpa Cik An pun cakap, Hazika, walaupun Kak As ni kakak awak, tapi ingat dia adalah upline awak. Maknanya kat situ still kita kena hormat dia sebagai upline. Okey, dan bila buat BE ni, apa yang kita nampak adalah bila tadi kan saya kata saya tak suka jadi seorang leader kan. Tapi sebenarnya leader tu bukan lahir dengan sendirinya lah. Leader itu lahir dengan dipupuk, dibina, bukan dalam masa satu hari, mungkin dalam masa yang sangat lama. And then untuk menjadi seorang yang seperti ini pun biasa orang suka tanya, macam mana Kak Cik buat, macam mana Kak Cik buat kan. Sebenarnya kita pun sama je semua. Kita bermula daripada kosong juga, bermula tak tahu nak buat apa juga, bermula dengan ada mindset yang tak betul juga. Mindset rasa useless, mindset rasa macam nak buat apa je lagi. Sebenarnya apa ni, dalam dunia ni semua kerja susah, tapi kita buat satu kerja tu biarlah berbaloi lah. Berbaloi, dan hasil dia memang, hasil dia takkan nanti dengan usaha kita. Jadinya bila dekat BE ni, rupanya dia adalah satu sistem yang kita just follow je. Yang penting adalah kita zero rise. Kita kosongkan kelas kita. Masa dulu macam nak zero rise macam mana Lepas tu bila diberi perumpamaan, kita kosongkan kelas kita, dan kita letak air baru kan. Yang itu yang kita boleh untuk ubah nasib kita lah, ubah pemikiran kita. Tapi nak zero rise tu pun susah. Sebab itulah kita ada habit kan. Kita buat something new, kita ambil satu benda, kita buat setiap hari, dia akan jadi compound effect. Itulah apa yang makin lama makin Zika pegang. Buat satu benda yang membuatkan kita boleh jadi habit, dan benda tu, habit tu yang tak kita rasa macam tak tertekan. Tapi kadang-kadang kalau benda tu susah, tapi kalau kita keep on buat, kita akan boleh buat juga. Itu yang Zika pegang lah. Sepanjang lini makin banyak lah Zika pegang. Sebab nak buat something yang baru tu, dia apa? Bagi contoh sikit apa benda. Nak buat something yang baru tu memanglah susah, sebab kita tak pernah buat. Itu adalah kesusahannya lah. Tapi makin lama kita akan boleh buat, dan dia akan jadi compound effect. Adalah kita nampak hasilnya macam mana sekarang. Adalah konsisten je. Kalau sharing, itu je yang kita mampu buat sehari. Sharing, buat je lah sharing tu. Buat je sampailah makin lama kita akan nampak efek daripada sharing tu. Dan daripada Zika datang travel seorang kan, datang event seorang, makin lama tambah Kak Sheila, makin lama tambah sampai tambah Fatimah, dan makin lama makin kita akan nampak pertambahan. Dengan hasilnya adalah buat secara konsisten dan sabar.
Sabar tu pun sangat penting. Tak semua orang luck dia hari ni buat, esok dah wow, boom, meletup. Tak semua orang. Semua orang, ada orang dia ambil masa seminggu, ada orang ambil masa sebulan, ada orang ambil masa 6 bulan. Tapi yang penting kita sabar dan Abang Hafiz nak kacau. Tidur je. Aku tertidur. okey, Tertidur. dan insyaAllah apa yang sharing kita yang sebelum-sebelum ni kita buat tu kan, contoh paling simple lah. Dia walaupun kita meletup lambat, tapi insyaAllah meletup yang sangat wow. Yang penting kita konsisten, kita sabar. Transformation diri. Transformation diri kan. Kenapa kena suruh orang kaya? Dan walaupun saya single, tapi saya tetap fight 2 tiket. Sebab apa? Bukan sebab satu, memanglah setiket lagi tu untuk someone kan. Okey, tapi sebenarnya itu adalah salah satu contoh untuk network saya. Walaupun saya single, saya fight 2 tiket dan network saya akan follow. Dan insyaAllah bulan ni yang untuk capai first ticket akan ramai pada bulan ni. Dan of course lah akan makin lama akan fight 2 tiket. Yang penting kita jadi contoh kita dulu sebagai 001 dalam network kita. Tak kisahlah kita ada upline, tapi kita still 001 dalam network kita. Kita adalah fighter dulu. Kita yang tunjuk contoh dulu. Kalau kita tunjuk contoh, yang downline kita, daftar bawah kita tu, dia tengok siapa? Adakah dia tengok Kak As yang first kali tengok? Dia akan tengok kita. Apa tu? Kalau kita pun melalut, kita tak fokus, kita tak buat, downline kita pun akan sama je. Zika selalu pegang, kalau Zika apa ni, kalau downline aku macam tu, sebab aku macam tu, jadinya untuk mengelak downline macam tu, saya kena betulkan mindset juga, kena zero rise juga. Tak adalah kita ni sempurna, tapi kita boleh capai ke arah kesempurnaan lah sebenarnya dalam hidup ni. Kita buat step by step, tapi keep on buat, konsisten, dan sabar banyak-banyak. So, last kena fight 2 tiket so tadi ajak. Last touch lah. Korang yang dalam ni, tolonglah. Okay, Next trip jangan sementara pisah. kita ni diberi peluang untuk jumpa PE, macam last sharing, last travel tu, ini adalah jodoh kan. Kalau kita masuk awal, mungkin belum tentu kita akan fight gila-gila kat PE. Kenapa kita jumpa sekarang adalah itu adalah masa yang tepat, perfect timing untuk kita. Jadi sementara kita jumpa masa yang tepat ni, teruslah berjuang, buat betul-betul, sebab kat luar sana tu kerja tu lagi sangat-sangat susah. At least kat BE kita boleh pilih masa kita, masa bila nak rehat, masa bila nak gila-gila buat BE, masa bila nak keluar semua. Dan kalau apa-apa jadi pun, kita still boleh susun masa kita. At least macam tu lah dekat BE. Tapi kalau kat luar sana, kalau you masih kerja, masa tu you perlu cuti ke apa ke, tak boleh nak pilih. Tak boleh nak pilih. Tapi ingatlah, kalau kat BE paling-paling rasa susah sangat nak buat ke, buat je. Sebab upline kita pun daripada orang biasa-biasa jadi orang hebat, kita pun boleh jadi juga. Malah kalau kita tengok barisan RCCA pun ada orang biasa kan, boleh jadi orang hebat. Maknanya bukan sebab dia je mampu, sebenarnya kita pun mampu. Yang penting kita keep on buat. Kita tahu why kita laser fokus lah. Sebenarnya bila kita berfokus, kita tahu apa yang kita nak fokus, kita sangat-sangat boleh buat sebenarnya. Okay, jumpa semua yang dalam ni, semua jumpa dekat Seoul dan bertambah-tambahlah orang lain. Kita je.